Boleh kata ini one of the best tablet yang amat affordable. 9340 mAh battery capacity. Ini memang superb. 500 nits display, terang. Newly launched MediaTek Helio G100. Ada child mode which is tablet ni sangat sesuai untuk kanak-kanak. Tablet brand Oppo Pad SE. Masa promo kan 6 Jun sampai 8 Jun harga boleh dapat 599 je doh. Okay, design and build belakang dia aku suka gila, design horizontal line macam ni. Simple but nampak slick. Maybe aku rasa kan sebab position kamera dia betul-betul kat tengah macam ni. And nampak macam tab mahal lah kan. Aku rasa bukan saja budak, bapak budak kalau tengok tab ni pun dia suka. Screen size 11 inch dengan 1920 x 1200 resolution. Refresh rate up to 90Hz. Actually kan tab ni dia memang target untuk anak-anak kita tau. Sebab tu battery capacity dia gila punya sampai 9k mAh. Tak adalah kita kejap-kejap nak charge kan. And kalau tengok movie, tab ni boleh bertahan sehingga 11 jam tu. Lama gila. Tab ni ada features eye care untuk nak protect mata anak kita. Tapi itulah bagi tab ni kita experiment kan. Kita kena control sikit. Kalau kita bagi selalu boleh rosak budak tu. Kat sini aku boleh test lah child mode. Aku boleh set apps apa yang sesuai untuk anak. And aku boleh set sekali screen time. Ini sangat bagus dan selamat. Prosesor baru launch ni MediaTek Helio G100 similar dengan G99 but well optimized. Prosesor ni still jatuh dalam kategori mid-range CPU, just good enough untuk daily use. Untuk game pun okey je. Tak recommend untuk heavy game. Kalau nak main juga, just maintain dekat medium setting saja. RAM 4GB, ROM 128GB. Yang ini RAM agak rendah, aku harapkan at least 8GB minimum untuk run lebih smooth. Charging speed ini sangat penting sebab kapasiti dia tinggi kan. Agak not bad tau, 33 watt dia bagi. Oppo Pad SE ni sangat menarik, affordable. Kalau berminat, tekan beg kuning kat bawah.